Tak boleh. Abang yang komen ni, kita memang kena tutup juga sebab kita melibatkan kos. Kalau selagi saya tak tutup, saya akan menelan belanja lagi banyak. Tapi kedai kami tak tutup. Cuma perniagaan kafe, kopi tu yang tutup. Tapi bila selama saya duduk kat kilang, tak sempat nak datang ke office. Nampak tak sale marketing kita buat apa? Dekat sini ada jual. Ada jual sabun. Nak OEM ke, nak apa ke, boleh. Mai ke sini kita punya sale and marketing. Jom. Nak tanya apa yang terjadi. Assalamualaikum. Ada senyum, ada senyum. Saya nak tanya, gamak saya kat depan tu saya buat. Ada buat. Kau tak tahu juga apa? Sebab. Sebab Ahmad tak tahu nak tengok muka. Oh, Ahmad tak tahu. Better bos duduk kat depan, Ani masuk kat belakang. Oh, muka saya kat depan tu. Nampak tak? Kreatif tak kita? Orang kata sale and marketing. Dia kreatif. Sebab orang ingat kami ni kedai tutup. So, kedai tak tutup. Kami masih on saja nampak. Meja pun ada. Tapi cuma kopi nak minum pun tak ada. Cuma kita buat sale and marketing dekat sini. Kalau rasa nak datang, nak deal, nak buat OEM ke, untuk sabun ke, everything kami boleh buat. So, boleh datang ke sini. Kita discuss dekat sini. Sebab tu kita tutup. Untuk 6 orang ni, nama kedai. Cuma perniagaan kopi tu yang kita tutup. Kopi pun tak ada. So, kopi saya letak belakang je. Mari tengok. Kopi saya rasa, saya target saya memang tak akan jual. Hasil tangan saya buat kopi macam begitu. So, kopi ni memang saya akan letak kat sini untuk sale and marketing. Kalau dia pun nak minum kopi, dia pun buat bancuh sendiri lah. Tapi, kebanyakan tak reti. Saya yang dah reti. So, saya boleh buat kopi dekat sini. Saya boleh minum hari-hari. Kalau ada event ke everything, kami boleh pergi untuk bawa si orang, kopi si orang kat sana. Tak ada masalah. So, yang ni saya takkan jual. Cuma yang kita nak jual adalah kita punya chiller, freezer. Ada segi barang-barang macam meja kursi. Macam ni ada meja steel. 1, 2. Wafer punya device. So, yang tu kita akan lego lah. Yang ni saya takkan lego. Yang ni adalah kesayangan. So, kesayangan saya kena duduk kat sini supaya saya boleh minum kopi hari-hari. And orang nak saya boleh buat kopi. So kita minum kopi dulu. Nak tengok saya buat? Mai. Nampak? Kalau kita jual mesin, kita tak boleh buat kopi. Kena minum dekat kedai berbelas-belas ringgit. Biar saya simpan. So saya boleh minum kopi dekat sini. Kita pun pro dah. Tengok peralatan kita pun komplit. Semua komplit. Pandai buat, boleh minum kopi. Tak pandai buat, tengok saja. Okey, so kita perlu susu. Buat kopi. Ya, nampak? Kalau kita jual, kita tak boleh minum kopi. So, insyaAllah doakan kami supaya berkembang lagi insyaAllah. Lepas kita fokus on manufacturing. Lepas ni mungkin si orang datang, kita kembali. Thank you brother for the comment. Let's go.